Jangan lupa subscribe. Cepat subscribe. Macam dah subscribe ke? Kalau semua dah subscribe, sila tengok video ni sampai habis.
Kacau, kacau. Uh-oh. Boom, shake, 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 boom, shake, shake, shake. Oh no! Ini ya, sudah aku kacau. Semestinya aku tahu dia asal Indonesia. Tak paham maksud kacau yang aku cakap. Dah, comot. Biskuit pun gagal dibuat. Yahoo! Maafin aku ya, sebab kita nggak jadi makan biskuit. Yelah, tak apa. Esok kita buat lagi, banyak-banyak. Boleh kongsi dengan Bobo Boy sekali. Easy! Jadi, nama laki-laki tadi Bobo Boy. Ya, tepatnya Bobo Boy Taufan. Esoklah aku kenalkan kau dengan diorang. Terima kasih, Ayah. Sama-sama. Baik, sekarang kau ganti baju dulu. Untuk sementara ni, kau guna baju aku, ya? Esok aku temankan kau ke pasar untuk belanja keperluan engkau. Terima kasih, Yaya. Sama-sama. Okay. Hari esok pun tiba. Wah. Nyam. Wah, sedap. Yeay, resepi baru aku berjaya. Aku kena bagi dia orang rasa. Apa kau buat tu, Sola? Aku nak buat formula baru yang boleh buat kita sentiasa muda. Wah, best nampak? Kan? Tapi kau kena cuba resepi baru aku dulu. Nah, sausage. Nak? Nah, ambil satu. Sedap, kan? Yalah, resepi kau memang terbaik. Okeylah, aku nak bagi ke Halilintar dan yang lain dulu. Bye, semoga formula kau berjaya. Okey, kita sambung kerja. Lari Taufan. Rasakan ni balingan selepah. Tak kena. Ish, bagi balik. Tak nak, rasakan ni. Tak kena. Lari. Mana nak lari? Rasakan dulu balingan selepah Taufan. Nope, bruh. Jaga korang berdua. Cabut rasakan ni. Oh no! What is that? Bruh. Ish, kurang ni. Alamak. Jaga kau. Ya. Rasakan ni. Ish, ambil balik. Aku dah temankan kau belanja. Sekarang aku nak ajak kau jumpa Bobo Boy. Aku kata berhenti. Aduh. Apa kau buat kat sini, Yaya? Putri, kenalkan diri kau. Hai teman-teman, nama aku Putri. Hai Putri, aku Halilintar dan ini Blaze. Nama aku Blaze.
Bobo yang paling handsome. Bruh. Ceh, perasan. Jom Putri, aku kenalkan kau dengan yang lain pula. Hali, kau tak ikut masuk sekali? Ya, nak masuklah ni. Jom. Sedap. Kan. Siapa yang kau bawa tu, Blaze? Nama dia Putri. Hai Taufan. Macam mana kau boleh kenal dengan Taufan ni? Kemarin Taufan tolongin aku. Dia juga yang kenalin aku ke Yaya. Pokoknya Taufan baik banget. Nope. Tak adalah baik sangat. Aku tolong je. Wah, seronoknya semua berkumpul kat sini. Eloklah tu. Aku ada buat biskuit untuk korang. Oh no. Agaknya aku kena pergi dulu. Aku kena bagi kucing aku makan. Sejak bila Gempa ada kucing? Nampaknya kau seorang je yang boleh selamatkan biskuit aku dari kemubaziran. Alamak, habislah aku. Nah Blaze, spesial untuk kau. Putri, kalau aku tak selamat, jangan lupa lawat aku kat kubur tau. Wah, sedap. Mestilah, ni resepi baru daripada Putri. Fuyo, resepi kau memang terbaiklah Putri. Terima kasih. Blaze tak pengsan lah. Takkan biskut Yaya sedap? Nampaknya kita kena rasa sendiri ni. Jom kita ajak Putri jalan-jalan kat sekitar sini. Akhirnya. Kenapa dengan kau ni Gempa? Tak nak makan biskut Yaya. Apa? Biskut Yaya? Aku pun tak nak. Nice. Sedapnya. Ni aku punya. Aku pun nak juga. Tak ada. Aku yang dapat dulu. Hiya. Dapat. Easy. Bagi balik. Aku punya. Bak sini aku punya. Jangan harap. Ya, ada. Bagi aku. Tak nak. Kongsilah. Tak nak. Lepaskan aku, Duri. Aduh. Pening kepala aku. Ish, budak ni. Kedekut betul. Kongsilah. Kau tu tak boleh makan banyak-banyak dah. Nak jadi bulat macam dulu ke?
Hei, kenapalah aku cepat sangat gemuk? Itulah, aku dah ingatkan ni. Kau kena bersenam, Ais. Jangan asyik tidur je. Betul tu. Apa kata kalau kau bersenam buat biskuit? Janganlah. Kalau buat biskuit, habis dia makan sendiri nanti. Macam mana nak kurus? Nambah gemuk adalah. Baguslah tu. Aku memang nak lihat langsung macam mana Ais gemuk. Nak kena tembakan pembeku ni. High five. Wei Tafan, kau tak ingat lagi ke? Ingat apa? Aku simpan rahsia kau pasal Putri lah. Nak aku sebar ke yang lain ke? Rahsia apa? Rahsia? Karutlah Ais. Jangan percaya kat dia, Duri. Dia ni pembohong bersiri. Oh, tak nak mengaku ya? Aku dengar sendiri apa kau cakap semalam lah. Duri, nak dengar ke tak? Nak, cakaplah. Jom kita main apa kat tempat lain je. Bagi tahu aku Ais. Kau lagi percaya aku ke dia? Alah, aku nak tahu pasal Putri je. Alamak, ada yang datang. Apa korang buat kat bawah tu? Mencurigakan. Mencurigakan apa? Kenapa kau tarik rambut aku? Sudahlah tu. Yang kau bisingkan ni apa hal? Kita orang cuma tengah sembunyi untuk elakkan makan biskuit Yaya lah. Oh, macam tu. Nasib baik korang. Diorang dah pergi dah. Iya ke? Selamat. Tapi, Blaze kata biskuit Yaya sedap. Biar betul. Kalau korang tak percaya, rasalah sendiri. Duri, Tafan dengan Ais pun sampai berebut sebab nak makan biskuit tu. Mungkin sebab ada Putri. Dia tolong Yaya buat biskuit kot. Siapa Putri? Kan dah tak tahu. Asyik mendekam kat Makmal je. Korang bincanglah berdua. Aku nak keluar. Nak tengok apa diorang buat. Putri. Mana Yaya? Sepertinya Yaya tertinggal. Tak apalah. Dia kan tahu semua jalan kat sini. Asal jangan kau je yang tertinggal. Jom, aku ajak kau tengok sungai kat depan tu. Sungai? Cantik. Siapa yang tengah bersama dengan Blaze tu? Entah, aku pun tak tahu. Tapi nampaknya budak baru. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Oh, budak baru ya. Kenapa kau gelak macam tu? Meh, sini aku bisikkan. Penatlah Tafan. Mana sebenarnya kita nak pergi ni? Tu Yaya. Apa dia buat kat situ? Apa sal dia sorang-sorang? Mana Blaze dengan Putri? Jom kita ke sana. Yaya, apa kau buat dengan kucing tu? Tafan, Duri. Ni kesian kucing ni. Nampaknya dia lapar lah. Oh, lapar ya. Makan biskuit nak? Itu biskuit aku. Sedaplah biskuit kau. Ya ke? Terima kasih Tafan. Sama-sama. Nak kucing, makanlah. Dia tak nak. Kucing mana makan biskuit? Nampaknya kucing ni nak ikan segar. Mana kita boleh dapat ikan segar? Aku dah tahu dah. Jom kita pergi ke sungai. Idea bagus. Jom. Aku dengan Ais sampai kat sungai ni. Lepas tu, dia selamatkan aku dengan kuasa dia. Sampai jadi beku. Kalian lucu banget. Itu Blaze dengan Putri. Apa dia orang buat kat sana? Jom kita ke sana. Duri, cepatlah lompat. Mentang-mentanglah aku tak boleh terbang. Ya.
Percayalah Duri. Blaze, apa korang buat kat sini? Tak adalah, kita orang cuma duduk-duduk sambil bercerita je. Korang kena hati-hati. Nanti jatuh terbawa arus. Iya, kita orang pun tahulah. Jom Yaya, kita cari kat sana. Korang nak cari apa pula? Kita orang nak cari ikan. Untuk bagi kucing ni makan. Oh. Duri, kau ikut sini je. Apa sal pula? Biar aku dengan Yaya je yang cari ikan. Jom Yaya, kita kena bagi kucing ni makan. Apa Taufan suka dengan Yaya? Aku cuma tanya. Lah, nampaknya Taufan suka dengan Yaya. Wah, segarnya air ni. Ikan? Oh, ikan. Mana kau? Hati-hati Taufan. Bahaya kalau tenggelam nanti. Bertenang Yaya. Sungai ni dangkal je. Tapi kau tetap harus berhati-hati tau. Iya, tengah berhati-hatilah ni. Macam ni rasa diperhatikan Yaya. Best lah. Yeay! Dapat! Terbaik Taufan. Nah kucing, makanlah. Dia manja dengan kau lah. Malam telah pun tiba. Betulkah Taufan suka dengan Yaya? Apa yang aku pikirkan? Mereka sudah lama berteman dan aku cuma pendatang di sini. Putri, kau dah tidur ke? Kalau Taufan dengan Yaya, aku boleh dengan Putri. Silup. Kenapa kau kacau aku tidur? Mana ada aku kacau? Aku duduk je kat sini. Samalah tu. Kenapa kau duduk kat bilik aku? Aku nak tanya pasal rahsia Taufan yang kau cakap pagi tadi. Lah, itu je. Lah. Kacau daun betul lah kau ni. Tak tahu ke? Malam ni waktu untuk tidur. Alah, kau tu dah tidur terus sepanjang hari. Sampai pening aku bila nak bangunkan kau. Lagi satu, aku dah jadi duri dah. Bukan daun lagi. Suka hati kau lah. Dah, pergi tidur. Alah, Ais, cakaplah. Jangan tidur dulu. Cakaplah, bangun. Yang kau nak tahu sangat ni kenapa? Aku nak pastikan je. Macam mana Taufan boleh kenal dengan Putri? Kalau pasal tu aku tak tahu. Ya ke? Habis tu apa yang kau tahu? Yang aku tahu Taufan rasa kasihan je dengan Putri sebab tolong Yaya buat biskuit. Jadi sebenarnya Taufan ni suka kat siapa? Aduh, pening kepala aku. Hello Yaya. Ying, apa khabar? Lama tak jumpa. Rindunya. Khabar baik. Aku baru je sampai kat rumah ni. Kau apa khabar? Alhamdulillah. Jomlah main. Jom. Nanti aku datang kat rumah kau. Tak payah. Kita jumpa kat taman je. Aku nak kenalkan kau dengan orang baru ni. Orang baru? Siapa tu? Adalah. Sebab tu kau kena datang, ya? Jumpa nanti. Okey. Bye, Yaya. Bye. Putri, kau dah siap? Sudah. Baru aja selesai. Baguslah.
Jom kita pergi kat taman. Aku nak kenalkan kau dengan kawan aku ni. Oh, benarkah? Siapa dia? Biarlah rahsia dulu. Nanti kau akan jumpa langsung dengan dia lah. Taufan, ada perlu apa dia call aku? Hello? Kenapa ni, Taufan? Ya. Tak ada apa. Aku nak ajak kau main je. Baguslah tu. Aku dengan Putri pun nak pergi juga. Oh, ya ke? Nak pergi kat mana? Dekat taman. Kau datanglah juga. Okeylah kalau macam tu. Tunggu aku tau. Okey. Bye, Yaya. Bye, Taufan. Putri, jomlah pergi. Yaya. Ya? Kenapa? Apa aku boleh bertanya sesuatu? Mestilah boleh. Nak tanya apa ni? Apa kamu suka dengan Taufan? Mestilah suka. Taufan pun suka dengan aku tau. Kita orang ni dah lama kenal. Memangnya kenapa? Putri? Oh, Putri. Putri? Kenapa termenung je ni, Putri? Enggak apa-apa. Kau nak tanya apa tadi? Sebenarnya aku aku udah enggak sabar mau ketemu dengan kawan kamu. Lah, macam tu ke? Jomlah kita pergi. Lagi cepat sampai, lagi cepat pula kau boleh jumpa dengan dia. Yaya mesti suka dengan bunga ni. La 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 la. Cantiknya. Tak sia-sia aku jaga bunga ni macam anak sendiri. Tumbuh elok-elok kat sini ya. Aku nak cari makan kejap. Dia dah pergi. Ya. Wah, cantiknya. Oh, come on. Yaya mesti suka bunga ni. Warna pink pula tu. Taufan, tunggu. Kau nak pergi ke? Kenapa? Nak pergi kat mana? Rahsia. Bye, Hali. Kau ingat aku tak dengar apa kau cakap tadi? Kenapa Hali tak jawab telefon aku? Hai korang. Oh, hai Taufan. Kau sorang-sorang je ke? Diorang semua tengah sibuk. Ya ke? Hali pun sama? Agaknya tak. Dia tak sibuk. Aku sempat jumpa dengan Hali tadi. Kalau Hali tak sibuk, kenapa dia tak jawab telefon aku? Korang dah lama tunggu ke? Tak lama sangat. Kita orang pun tengah tunggu Ying ni. Ying dah balik? Dah. Dia telefon aku tadi. Teman-teman, sepertinya aku mau ke toilet. Apa ada toilet di sekitar sini? Ada, dekat sana. Nak aku temankan ke Putri? Enggak apa-apa Yaya. Aku bisa pergi sendiri. Hati-hati Putri. Jalan elok-elok. Oh ya, aku nak bagi sesuatu kat kau ni. Apa kau nak bagi kat aku? Kejap ya. Nah untuk kau. Cantiknya. Untuk aku ke? Untuk kau. Mana kau dapat bunga ni? Aku dapat dari kebun duri. Terima kasih Taufan. Tapi aku tak ada bawa apa untuk kau. Tak sempatlah nak buat biskuit pagi tadi. Tak apa Yaya. Tak payah sedih. Aku ikhlas bagi kat kau.
Macam kalau kau temankan aku beli bahan untuk buat biskuit. Boleh kita buat sama-sama nanti? Oh, boleh. Jomlah. Jom. Mereka melupakan aku. Dah tak ada orang nampaknya. Bagus. Dia dah tinggal sorang-sorang. Jom kita tangkap dia. Apa-apaan ini? Kalian siapa? Siapa kami tu tak penting. Kau tetap kena ikut kita orang. Ya, betul. Siapa mip yang tak comel tu tak penting. Kau tetap kena ikut kita orang. Weh, apa pasal kau bagi tahu dia? Bukannya dia kenal pun. Sudah, cepatlah bawa dia. Jom ikut kita orang. Lepaskan aku. 30 saat kemudian. Tak ada orang pun. Mana dia orang ni? Takkan belum sampai lagi. Tunggu je lah. 30 minit kemudian. Mana Yaya ni? Dah lama aku tunggu kat sini. Baik aku pergi kat rumah Bobo Boy je lah. Sementara itu kat pasar, Taufan dan Yaya tengah asyik berbelanja. Nampaknya semua bahan dah terbeli dah. Bagus. Jom kita buat biskuit yang sedap macam semalam. Jom! Kita buat resepi daripada Puteri. Alamak. Kenapa ni Yaya? Kita lupa nak ajak Puteri lah. Dia masih kat taman lagi. Lah. Kita kena kat taman sekarang. Puteri! Dia tak ada kat sini. Oh no! Mana dia pergi? Puteri! Oh, Puteri! Mana kau? Taufan, kau cari kat sana dulu. Biar aku cari ke arah ni. Puteri! Puteri! Di suatu tempat yang menyeramkan. Kenapa kalian bawa aku ke sini? Kenapa kita orang bawa kau kat sini? Kalian ini siapa? Kau tak tahu siapa kita orang? Apa kalian alien? Oh, bukan. Puteri Duyung. Ibu Peri? Aku tahu. Pelayan istana. Pelayan istana apa? Kita orang ketua geng kat sini lah. Ketua geng apa? Sementara Yaya dan Taufan mencari keberadaan Puteri, Ying membantu Sola di makmal. Oh, wah. Siap juga akhirnya. Wah, kau cipta formula baru ke? Semestinya. Formula apa kali ni? Ini merupakan satu formula yang sangat hebat. Ianya mampu membuat orang yang tak handsome menjadi handsome. Handsome macam aku. Kalau perempuan yang minum, jadi handsome juga ke? Mestilah. Sebab tu formula ni khas untuk lelaki sahaja. Kalau macam tu, tunggu apa lagi? Minumlah cepat. Mana boleh langsung minum je. Apa pasal pula? Formula ni masih tahap uji. Belum siap pakai lagi. Oh. Apa jadi kat kau, Dori? Sola. Bunga aku. Dah kena curi. Bunga apa pula ni? Bunga yang dah aku jaga macam anak sendiri. Sekarang dah hilang.
Siapa yang ambil anak aku? Bukannya pencuri itu boleh jaga. Macam mana kalau dia lapar, haus dan butuh kasih sayang? Sudahlah tu. Bunga je kot. Bunga je? Tu bukan sembarang bunga tau. Aku dah jaga dia sejak lahir lagi. Tak apa, Duri. Kau kan boleh tanam lagi. Memanglah boleh. Tapi aku tak ada benihnya lagi. Hai, mudah je tu. Nanti aku tolong kau cari. Betul ni. Yeay! Salah memang yang terbaik. Tolong! Ada yang minta tolong. Kita kena ke sana. Cepat. Weh, kita orang dengar ada yang minta tolong. Tolong. Putri dah hilang. Apa? Putri hilang? Oh no! Ish. Tak patut. Macam. Okey. Jom. Kita orang dah tahu kau suka dengan Taufan kan? Kalaupun aku suka dengan Taufan, memangnya kenapa? Masih berani tanya kenapa? Mizumi, bagi tahu dia. Jelas lagi nyata kan? Taufan tak suka dengan kau. Dia suka Kak Yaya. Jadi sekarang kau nak tahu ke tak kenapa Taufan lagi sukakan Yaya daripada kau? Kenapa? Sebab jam kuasa yang ada padanya. Jam kuasa? Jam apa itu? Jam yang boleh buat Taufan suka dengan Yaya lah. Betul. Kalau kau nak Taufan suka kat kau, kau kena dapatkan jam kuasa Yaya. Jam kuasa itu yang buat Taufan suka dengan Yaya? Ya, sebab tu kau kena dapatkan jam kuasa tu. Aku akan dapatkan jam kuasanya. Bagus. Lepas kau dapat jam kuasa tu, bawa benda tu kat kita orang. Kita orang akan ajar kau cara kerjanya. Di mana aku harus temui kalian lagi? Di sini, esok pagi. Kalau begitu, aku akan temui kalian besok pagi. Jangan lupa jam kuasanya tau. Jangan khawatir, aku akan dapatkan jam kuasa itu. Kau boleh pergi sekarang. Sementara itu, Boboiboy dan yang lain berpecah untuk mencari Putri. Putri! Putri! Mana kau? Putri! Kat dalam air tak ada. Putri! Oh, Putri! Aku tak ada nampak apa-apa. Putri! Kita orang tak dapat jumpa Putri. Ni semua salah korang. Kenapa korang tinggalkan dia dan biarkan dia pergi seorang-seorang? Putri mana tahu jalan sini. Kalau dia tersesat macam mana? Sudahlah tu. Tak payah marah-marah lah. Bukan salah Yaya. Putri sendiri yang tak nak ditemankan masa nak pergi kat toilet tadi. Tapi korang tetap bersalah. Kenapa tinggalkan dia seorang-seorang? Bertenang, Blaze. Kau kena tenangkan diri. Blaze! Kita kena ikut dia. Bahaya kalau dia seorang-seorang je. Nanti habis semua terbakar. Jom. Alamak, hutan dah terbakar. Di sisi lain. Penatlah. Ada asap. Alamak, ada kebakaran. Kita kena tolong orang yang ada kat sana. Jom. Berhenti, Blaze. Pusaran Taufan. Serangan aku tak ada kesan. Iyalah, kau tiup api tu dengan angin. Bukannya padam, malah jadi semakin besar. Habis tu apa aku kena buat? Apa jadi? Kenapa dengan Blaze tu? Weh, siapa yang bakar semua ni?
Berhenti, Blaze. Kau kena tenangkan diri. Tenangkan diri? Apa masalah kau ni? Aku tanya, apa masalah kau? Dia ni. Kau pula kena bertenang, Halih. Jangan pancing amarah dia. Kita kena hentikan api tu. Kalau tak, habis semua pokok kat hutan ni. Akar pengikat. Tembak dia, Sola. Okey, tembakan Sola. Aduh, panasnya. Aduh, kepalaku. Kenapa kau tembak dia? Kau yang suruh kan? Kalau orang suruh tu, fikirlah dulu. Jangan main tembak je. Tu kan api. Lagi jadi besar lah kalau kena tembak Sola. Cakap je pandai. Tak pandai pun. Jaga kau. Buat aku jadi tak betul lagi. Tunggu apa lagi, Ais? Cepatlah padamkan api-api tu. Tapi, kalau aku tembak dengan meriam pembeku, nanti Blaze pun terkena sekali. Jangan sampai terkena Kak Blaze. Hentikan api tu je. Tak boleh. Sumber api tu kan ada Kak Blaze. Kalau aku tembak pun, api tu akan muncul lagi. Sia-sia je tenaga aku nanti. Tembak je lah. Tak boleh. Aku tahu. Ais, kau tak boleh buat hujan salji ke? Biar butiran salji tu yang padamkan api Blaze. Hujan salji ya. Idea bagus. Khidmat sentuhan ais. Wah, salji. Sejuknya. Blaze. Blaze, kau okey ke? Salji dah berhenti. Blaze. Alamak. Maaf, tak sengaja. Mereka pun membawa Blaze kembali ke rumah. Maafkan aku, Putri. Aku terlupa sampai tinggalkan engkau kat taman tadi. Ya, aku pun nak minta maaf. Enggak apa-apa, Yaya. Taufan, aku juga mau minta maaf karena buat kalian semua khawatir sampai buat Blaze tak boleh kawal kuasa dia. Nampaknya Blaze takut kehilangan engkau. Baik, kau tunggu dia sampai sedar. Kita orang akan temankan kau. Terima kasih. A few moments later. Blaze belum sedar lagi? Belum. Nampaknya dia demam. Panaslah. Memanglah panas. Dia kan api. Ya tak ya. Mungkin dia kehabisan tenaga. Baik korang berdua balik je. Dah nak petang ni. Esok korang datanglah lagi. Okeylah. Kita orang akan datang lagi esok. Jom, Putri. Ying, kau kat sini lagi? Blaze macam mana? Dah sedar ke? Belum. Gempa suruh datang lagi esok. Oh, macam tu. Kita belum sempat kenalan lagi. Hai, aku Ying. Hai Ying, aku Putri. Hai Putri, semoga kita boleh berkawan baik. Okeylah, jom kita balik. Malam telah pun tiba. Ini
jam kuasa Yaya. Haruskah aku mengambilnya? Kalau kau nak tafazuk ke kad kau kena dapatkan jam kuasa Yaya. Nampaknya Les takut kehilangan engkau. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Segarnya udara pagi ni. Sihatlah kalau bersenam macam ni. Kalau ajak Yaya dengan Putri bersenam, seronok ni. Hihi. Tu bukan Putri kah? Kenapa dia lari laju sangat? Mana dia nak pergi? Nampak mencurigakan. Ish, apa aku fikir ni? Baik aku ikut je lah dulu. Ish, mana budak ni? Tak datang-datang. Dah pukul berapa ni? Entah-entah dia dah tipu kita. Ish, jagalah budak tu kalau betul dia tipu kita. Apa kita nak buat dengan dia? Kita belasah dia. Tapi kalau Bobo Boy tahu yang sebenarnya macam mana? Tak mungkin. Budak tu takkan berani bagi tahu Bobo Boy. Bagus. Sampai pun kau. Kau bawa jam kuasa Yaya? Ayah. Tapi... Bak sini jam kuasa tu. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Terima kasih, Putri. Kenapa kau yang pakai jam kuasanya? Ish. Wey, apa korang buat? Kau bawa kawan, ya? Mana ada? Ish. Bagi balik jam kuasa kawan aku. Marilah, Mik. Putri, biar aku ajar kau macam mana cara guna jam kuasa ni. Tengok betul-betul tau. Kuasa graviti. Apa yang kau lakukan? Kau tengoklah sendiri. Jaga kau. Ya. Rasakan. Ya. Lepaskan aku. Okey. Ya. Apa pasal kau boleh senang sangat guna kuasa Yaya ni? Kau ingat korang je yang boleh guna kuasa? Sekarang, rasakan ni. Kuasa selamat. Larian laju. Jaga kau nanti. Apa yang barusan kau lakukan pada Ying? Apa? Kau dah tengok sendiri kan? Apa maksud semua ini? Kau masih tak sedar lagi? Kalian bohongin aku? Kau nak cakap kalau kita orang ni tipu kau, ya? Memang betul. Kau dah terpedaya. Memang dasar budak lemah. Jom, Mizumi. Kita kena balik ke tempat asal kita. Jom. Tunggu. Apa yang sudah aku lakukan? Yaya! Mana jam kuasa aku, ya? Putri pun dah hilang. Yaya! Itu suara Ying. Kenapa tergesa sangat? Ying, kenapa ni? Kau tak perasan lagi ke, Yaya? Kenapa? Aku tengah sibuk cari jam kuasa aku ni. Ayo, habislah. Jam kuasa kau dah kena ambil Putri. Biar betul. Mana kau tahu, Ying? Aku nampak sendiri dengan mata kepala aku. Putri bawa jam kuasa kau dan bagi jam tu kat Mib dan Mizumi. Iya ke? Takkan Putri buat semua tu? Iya, betul, Yaya. Aku tak tipulah. Kau masih tak percaya lagi? Aku baru je kena serang dengan si Mip tu. Dia serang kau? Dia serang aku guna jam kuasa kau lah.
Ish, berani betul. Kita kena ambil balik jam kuasa aku, Ying. Tapi kita kena minta tolong Bobo Boy. Jom, larian laju. Ying, tunggulah. Aku tak ada kuasa. Ais, kau ke tu? Apa kau buat pagi-pagi kat sini? Ish, longgar jantung aku. Apa jadi dengan mata kau tu? Kau tak tidur lagi ke? Hai, aku tak selesa lah nak tidur. Tak nyenyak pula tu. Asyik terfikir pasal Blaze je. Aku rasa bersalah sebab buat dia beku semalam. Tak pernah pun aku nampak Ais macam ni sebelumnya. Maksud aku, tak apa Ais. Kau kan tak sengaja. Lagipun tak semuanya salah kau lah. Memang bukan salah aku. Tapi aku tak boleh tidur kalau Blaze tak bangun lagi. Hai, sudahlah tu. Nanti dia bangunlah. Bila? Dah semalaman aku tunggu ni. Dia tak bangun-bangun lah. Entah-entah Blaze dah. Jangan cakap macam tu lah. Kalau jadi betul nanti macam mana? Gempa. Bila Blaze nak bangun ni? Kenapa bising-bising ni? Blaze! Kenapa korang ada kat bilik aku? Blaze! Bangun pun kau akhirnya. Semalaman aku tunggu kau sedar ni. Aku tak dapat apa tidur jadi dengan sebab kau kau ni? tak bangun Buang lagi. tebiat ke? Ingatkan kau dah mati. Sudahlah tu. Ke tepi. Aku tak boleh bernafas. Ish, dia ni. Lah, dah tidur pula dia ni. Terbaik. Bye-bye. Tu suara Ying dengan Yaya. Kenapa ni Ying? Yaya? Jam kuasa aku dah kena ambil. Jam kuasa kena ambil? Yalah, Putri yang dah ambil jam kuasa Yaya. Putri ambil jam kuasa? Iya ke? Jangan tipu. Semalam kau kata Putri hilang. Sekarang ambil jam kuasa pula. Tak boleh percaya ni. Ish, Putri dah jumpa lah. Dia cakap dia tersesat je semalam. Yalah, hari ni dia ambil jam kuasa Yaya dan bagi jam tu kat Mip dengan Mizumi. Mip dengan Mizumi? Budak kampung sebelah tu ke? Sekarang jam kuasa tu ada kat diorang. Mana kau tahu? Cerita. Pagi tadi kan, aku tengah bersenam. Aku nak ajak Yaya dengan Putri sekali. Tapi masa aku nak pergi kat rumah Yaya, aku nampak Putri keluar dari rumah dan lari laju sangat. Aku ikutlah dia. Rupanya dia nak bagi jam kuasa Yaya kat Mip dengan Mizumi. Tak boleh jadi ni. Kita kena ambil semula jam kuasa Yaya. Betul. Kalau tak, nanti diorang salah gunakan jam kuasa tu. Bahayalah. Ying, mana terakhir kali kau nampak diorang? Jom, ikut aku. Duri, kau duduk rumah dengan Blaze dan Ais. Aku nak ikutlah. Tak boleh. Nanti habis semua terbakar. Lagipun, kau tu baru sedar dari pingsan. Nak ikut juga. Jangan bagi dia terlepas, Duri. Arahan diterima. Akar pengikat. Lepaskan aku. Gempa suruh jangan bagi kau lepas. Ish, aku bakar kau ni nanti. Janganlah. Terbakar satu rumah ni nanti. Lepaskan aku, Duri. Sudahlah tu, Blaze. Kasut pun belum pakai lagi. Ish. Nampaknya diorang dah pergi dari sini. Kita ikut aliran air ni je lah. Gerakan kilat. Astaga. Kenapa kau lari?
Is, ha? Maaf kalau aku buat kau terkejut dan takut. Kau okey ke? Kenapa kau ambil jam kuasa Yaya? Sebenarnya aku Aku ambil jam kuasa Yaya sebab Taufan. Taufan? Apa maksud kau? Dua perempuan itu bicara padaku tentang jam kuasa Yaya. Mereka bilang jam kuasa itu yang buat Taufan suka dengan dia. Jadi, aku ambil jam kuasa itu untuk buat Taufan suka dengan kau. Hai, kau dah kena tipu dengan dua perempuan tu. Bukan jam kuasa yang buat Taufan suka dengan Yaya. Lagi satu, jam tu ada kuasa graviti yang hebat. Itulah yang buat dua perempuan tu nak jam kuasa Yaya. Diorang manfaatkan kau untuk ambil jam kuasa tu. Lain kali, jangan terus percaya dengan orang yang baru kau kenal. Tapi saat pertama kali aku tiba di tempat ini, aku bertemu dengan Taufan. Dia baik padaku meskipun kami baru kenal. Tu ke yang buat kau suka dengan Taufan? Tapi lain kali kau tetap kena berhati-hati tau. Jangan langsung percaya dengan orang yang baru dikenal. Apa kita buat kat sini? Aku penat lah. Kau tu berat sangat. Kita rehat je dulu. Yelah tu. Kata je kuasa graviti. Semestinya tak berat. Diamlah. Baik kau fikir macam mana dapatkan jam kuasa Ying pula. Kita nak ambil jam kuasa Ying juga? Yelah. Kau tak nak kuasa ke? Oh, nak. Kalau macam tu, fikirlah cepat. Bagi tahu aku kalau dah dapat idea. Nak fikir apa, ha? Kat sini korang ya? Alamak, habislah kita, Mip. Is, mana korang tahu kalau kita orang ada kat sini? Tengok kaki lah. Macam mana ni, Mip? Kau takkan menang kalau lawan bobo itu semua. Sekarang, bagi balik jam kuasa aku. Kita orang memang nak kembalikan jam kuasa ni lah. Ish, tipu punya manusia jahat. Korang ingat kita orang tak dengar ke apa korang cakap tadi? Korang nak ambil jam kuasa yang juga kan? Korang ingat senang ke nak ambil jam kuasa aku? Habislah kita. Macam mana ni, Mip? Tahu takut. Halilintar, baik kau sengat je diorang berdua ni dengan kuasa kau. Mana Hali? Lah. Mana dia? Kuasa pemberat graviti. Rasakan ni. Tak boleh bangun. Berani kau guna kuasa aku? Mestilah berani. Rasakan ni. Graviti maksimal. Rasakanlah. Tumbukan tanah. Aduh. Tangkap diorang. Cepat. Alamak. Mana nak lari?
Alamak, habislah kita. Sebenarnya kau ni asal mana? Aku berasal dari negeri lain. Oh, negeri lain. Negeri mana? Negeri di atas awan. Hah? Negeri di atas awan? Apa maksud kau? Iya, aku berasal dari negeri di atas awan dan aku melarikan diri ke sini. Peliknya. Di atas awan pun ada negeri. Ada pintu masuk rahasia yang menghubungkan negeri di atas awan dengan di bawah awan. Dan selama ini, aku baru tahu kalau di bawah awan ada kehidupan juga. Habis tu, kenapa kau melarikan diri dari negeri kau? Karena aku tidak mau hidup bersama dengan pangeran. Kenapa pula? Aku tidak pernah menyukainya. Kenapa? Dia buruk rupa ke? Bukan, dia hanya menginginkan tata kerajaan ayahku. Tahta kerajaan? Maknanya kau ni anak raja lah ya? Habis tu, ayah kau tak risau pasal kehilangan kau ke? Tidak, karena ayah aku tahu di mana aku berada. Apa aku harus menjemput putri sekarang, wahai raja? Tidak perlu. Biar dia kembali dengan sendirinya. Tapi, bagaimana jika putri bertemu dengan orang jahat lagi? Bobo Boy akan melindunginya. Tapi sekarang, kau tahu kan kalau Blaze suka dengan engkau? Tahu. Kau tak payah cerita dengan diorang pasal kau ambil jam kuasa Yaya sebab Taufan. Kalau tak, kacau nanti. Mana diorang ni? Lama sangatlah. Sabarlah Blaze, diorang belum jumpa dengan Putri kot. Aku percaya kalau Putri tak ambil jam kuasa Yaya. Kalau dia ambil pun, mesti ada sebabnya. Itulah sebabnya dia nak bagi jam tu kat Mip dengan Mizumi. Aku rasa Mip dengan Mizumi je yang sengaja manfaatkan Putri untuk ambil jam kuasa Yaya. Habis tu, kenapa Putri nak? Mip dengan Mizumi mesti ada ancam sesuatu pada Putri. Ancam apa? Tu yang aku tak tahu lagi. Tu Halilintar dengan Putri. Kau okey ke Putri? Aku percaya kau tak ambil jam kuasa Yaya. Iya. Aku baik-baik saja, Blaze. Kau sendiri sudah okey? Aku okey lah. Aku tertidur je semalam. Oh ya, mana yang lain? Entah, aku tertinggal tadi sebab kejar Putri. Kenapa kau kejar dia? Putri dah kena hasut si Mip dengan Mizumi tu untuk ambil jam kuasa Yaya. Kan? Aku dah agak dah. Mip dengan Mizumi tu yang jahat, bukan Putri. Diorang ancam kau ke Putri? Dah lah tu. Baik korang ajak Putri rehat dulu. Dia tengah penat ni. Putri, jom aku hantar kau rehat. Terima kasih, Blaze. Apa jadi sebenarnya? Bukan apa-apa. Baik kau ikut diorang. Aku nak rehat kejap. Bagi tahu kalau diorang dah sampai nanti. Alah, bagi tahulah Hali. Aku tahu kau rahsiakan sesuatu ni. Tak ada apa. Tipu. Bagi tahulah. Aku janji tak akan cakap pada sesiapa. Aku tak nak bagi tahu. Dah lah tu, duduk diam-diam. Alah. Akhir sekali Yaya cakap dia suka dengan aku. Dan sekarang aku tahu Taufan suka dengan Yaya pula. Kalaupun aku cakap dengan Taufan pasal Putri suka kat dia, nanti Blaze macam mana?
Ha, Putri, duduklah kat sini. Terima kasih, Blaze. Iya, tak payah berterima kasih lah. Ha, nak aku buatkan air sekali ke? Enggak apa-apa, Blaze. Aku tidak ingin merepotkanmu. Alah, tak apa. Aku buatkan ya. Kau tunggu sini. Blaze baik banget. Dia seperti seorang kakak bagiku. A few moments later. Ha, nah minum untuk kau. Terima kasih, Blaze. Ini minuman apa? Itu tea rasa oren. Khas aku buat untuk kau. Rasanya enak banget. Manis. Hihi, iya ke? Iya, kamu pinter banget deh buatnya. Kau puji aku ya? Duduklah, Blaze. Kamu enggak capek berdiri terus? Tak pun. Aku kan kuat. Tapi kalau kau suruh, baik aku duduklah. Nampaknya Blaze tengah asyik bincang berdua dengan Puteri. Baik aku tak kacau diorang. Apa aku kena buat sekarang? Baik aku tunggu diorang balik. A few moments later. Kau sorang-sorang je ke Gempa? Mana yang lain? Ya, Tafan pergi temankan Yaya untuk cari Puteri. Ying pula temankan Sola beli bahan untuk formula dia. Buat apa cari Puteri? Dia ada dengan Blaze pun kat dalam. Iya ke? Kenapa tak bagi tahu kita orang? Mana aku tahu? Hali tak call korang ke? Tak. Kau pula kenapa? Kenapa tiba-tiba monyok ni? Aku bosanlah Gempa. Tafan dengan Blaze dah tak pernah main dengan aku lagi. Diorang asyik main dengan girlfriend masing-masing. Apa kau ni? Mana ada girlfriend? Diorang berkawan lah. Kau join lah sekali dengan diorang. Nak join macam mana? Diorang tak ajak aku. Dah lah. Aku nak join tidur dengan Ais je. Apa kau buat kat sini? Aku ingatkan kau tengah tidur. Memang pun. Habis tu kenapa kau bangun? Siapa kata aku bangun? Aku masih tidur lah ni. Suka hati kau lah. Kenapa dengan kau ni? Nampak monyok je. Tak ada apa. Iya ke? Habis tu apa kau buat kat sini? Selalunya kau main dengan Blaze dengan Taufan. Itulah masalahnya. Apa? Diorang dah asyik dengan girlfriend masing-masing. Girlfriend? Siapa girlfriend diorang? Siapa lagi? Taufan dengan Yaya. Blaze dengan Putri lah. Sola pula dah asyik pergi dengan Ying. Taufan dengan Yaya? Ya, itulah sebabnya aku tanya kau hari tu. Taufan sebenarnya suka dengan Yaya ke Putri? Pelik. Bukan Yaya suka dengan Hali ke? Ups. Biar betul, Ais. Mana kau tahu? Alamak. Tercakaplah pula. Jangan beritahu yang lain tau. Kalau tak, habis aku kena belas Hali nanti. Rupanya Hali selalu cerita dengan kau, ya? Taklah. Hari tu kebetulan je aku nampak mesej kat phone Hali. Oh no!
apa kau buat tu, ha? Tak ada apa? Alamak, habislah aku. Is. Kalau yang lain sampai tahu tentang ni, jagalah kau. Oh, macam tu. Ya. Habis tu, Hali suka juga dengan Yaya ke? Entah, aku pun tak tahu. Hali ni... macam kalau aku tanya langsung dengan dia. Suka hati kau lah. Okey. Terima kasih, Ais. Oh no! Woi. Kalau kau tanya Hali, nanti dia tahulah kalau aku dah bagi tahu kau pasal ni. Kau kata tadi suka hati aku kan? Duri. Mari sini kau. Alamak. Hali, buka pintu ni cepat. Hali, buka pintu ni cepat. Apa bising-bising tu? Apa hal korang ni? Berhenti! Kenapa korang gaduh? Tak ada apa. Kita orang saja je nak kacau kau. Kan, Ais? Cabut! Peliknya. Tak biasanya Ais join untuk buat kacau. Nasib baik. Okeylah tu. Baik aku tidur kat bilik aku je. Sorry kalau aku dah kacau tidur kau ya, Ais. Kita orang balik dulu ya. Bye. Bye. Kenapa berhenti, Putri? Yaya, Ying, aku mau minta maaf dengan kalian berdua. Iya, tak apa Putri. Kau dah kena hasut dengan si Mip dengan Mizumi tu kan? Halilintar sudah beritahu kamu? Hali hantar mesej ke aku tadi. Kau tak payah risau lagi. Terima kasih Yaya. Ying, Hayya, baik kau jangan percaya dengan dia orang lagi tau. Lain kali kau kena berhati-hati. Jangan langsung percaya dengan orang yang baru dikenal. Okey. Mip dengan Mizumi dah kena tangkap. Dah, kau tak payah risau lagi. Aku kesian dengan Putri je. Alah, tak payah elak. Aku tahu kau suka dengan dia. Kau pun suka dengan Yaya kan? Oh ya, mana Duri? Lah. Mana dia? Tak nampak pun sejak tadi. Jom kita tanya Gempa. Duri? Oh Duri, mana kau? Kau demam ke? Kenapa? Tak biasanya kau tidur siang. Selalunya main. Taklah, tak demam. Kenapa kau cari aku? Nah, aku dah dapatkan benih bunga kesukaan engkau. Wah. Terima kasih Sola. Kau memang yang terbaik. Tengok kaki lah. Esok aku tanam. Kenapa tak sekarang? Tak bertenaga. Hari ni aku nak tidur je. Peliknya kau ni. Tapi okeylah tu. Aku nak siapkan formula aku pula. Bye. Korang cari Duri? Mana dia? Baik korang bujuk budak tu. Mesti dia tengah merajuk tu kat biliknya. Kenapa? Korang lah. Asyik main sorang-sorang. Dah tak pernah ajak Duri lagi.
Kalau ada apa-apa jadi dengan dia, siaplah korang. Duri, kau merajuk dengan kita orang ke? Siapa lagi yang nak kacau ni? Lah, kau lagi. Kenapa sekarang? Hali, aku nak cakap sesuatu. Tapi janji jangan marah, Ais ke tu? Tak biasanya dia tak tidur. Apa tengah dia cakap dengan Hali tu? Kau nak cakap apa? Ni pasal Yaya yang suka dengan kau. Oh no! Aku tak sengaja cakap dengan Duri tadi. Sebab Duri cerita tentang Taufan suka dengan Yaya. Kau tak marah? Marah kenapa? Marah sebab aku dah bagi tahu Duri pasal Yaya suka dengan kau. Nak marah pun tak ada guna kan? Duri akan tetap tahu masalah tu. Habis tu, pasal Taufan yang suka kat Yaya, kau tak marah juga ke? Tak. Lagipun aku dah tahu lebih dulu daripada kau. Kalau pasal Blaze suka dengan Putri, dah aku katakan, aku lagi tahu daripada kau. Yelah tu. Pasal Sola dengan Ying pun kau tahu. Bila masa pula Sola suka dengan Ying? Kenapa? Kau cemburu ke? Apa pasal pula? Aku terkejut je. Dah lah tu, pergi main jauh-jauh. Siapa pula nak main? Aku nak sambung tidur lah. Yaya suka dengan Hali. Betul ke? Tak pernah nampak dia orang main pun sebelum ni. Mungkin aku kena tanya langsung dengan Yaya esok. Hai Yaya. Wah, hai Taufan. Kau nak pergi ke Yaya? Kau pula nak pergi mana, Taufan? Aku kebetulan lalu sini je. Nak pergi kat kedai. Nak pergi kedai. Okeylah kalau macam tu. Aku jalan dulu, ya? Oh, okey. Bye, Taufan. Bye, Yaya. Mana dia nak pergi? Bukankah itu Taufan? Hai Taufan, kamu ngapain di sini? Oh, hai Putri. Aku nak pergi kedai. Oh, boleh aku ikut? Boleh. Jom. Oh ya Putri, kau tahu ke mana Yaya nak pergi tadi? Kalau soal pergi ke mana aku nggak tahu. Tapi tadi Yaya bilang padaku kalau dia mau pergi dengan Halilinta. Taufan, kau baik-baik saja? Taufan? Ya. Sorry, terlamun pula. Oh iya, Taufan, aku mau bicara sesuatu ke kamu. Boleh? Mestilah boleh. Nak cakap apa Putri? Tapi kamu jangan marah ya. Takkan marah punya. Kenapa aku kena marah? Sebenarnya aku suka dengan kamu.
Dan aku juga tahu kalau kamu suka dengan Yaya. Tak mungkin. Walau aku dah tahu kalau Yaya lagi suka ke Harley, tapi aku tak akan biarkan Blaze tahu yang Putri lagi suka ke aku daripada Blaze. Sorry Putri, aku tak boleh. Weh, cantiknya akak ni. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Orang baru jomlah ikut kita orang. Ya, nanti kita orang belanja kau minum. Enggak perlu. Terima kasih. Betul lah Rob, budak ni orang baru kat sini. Yelah, aku pun perasan. Bahasa dia pun lain sikit. Baguslah kalau macam tu. Senang kita perdayakan dia. Idea bagus. Jom kita. Oi, jangan lari. Tangkap dia cepat. Kenapa mereka mengajarku? Apa yang mereka inginkan dariku? Aduh. Mana nak lari lagi? Tolong. Diam ah. Jadi, kau ajak aku keluar sebab nak cakap pasal Taufan je? Ya, aku harap kau boleh suka dengan dia juga. Sorry Yaya, aku tak bermaksud untuk buat kau sedih. Aku hanya tak nak kalau... Tolong! Kau dengar tak? Ya, ada yang minta tolong. Tolong! Lepaskan aku! Tu macam suara Putri. Suara tu datang dari sana. Jom, gerakan kilat. Shh, jangan bising ah. Tetakan pedang halilintar. Apa korang buat ni bro? Berani dengan perempuan? Lawan akulah. Ish, datang pula si superhero kecoh ni. Lawanlah Rob. Kau lah lawan. Kau lah. Penakut. Sedia Yaya? Apungan graffiti. Kacau perempuan lagi. Rasakan ni pula. Hiya! Cabut! Terima kasih Halilintar. Terima kasih Yaya. Sama-sama. Oh ya, kau buat apa kat sini? Aku tadi bertemu dengan Taufan. Ya ke? Habis tu kat mana dia sekarang? Dia pergi. Jomlah Duri. Dah siang ni. Takkan kau nak tidur lagi sepanjang hari? Memangnya kau peduli apa? Kenapa kau tak main je dengan girlfriend kau tu? Alah, sudah-sudahlah tu merajuk. Aku memang suka dengan Putri. Tapi aku tak suka bila kau merajuk macam ni. Tak suka sudah. Alah Duri, jomlah. Dia masih merajuk. Ya. Macam mana ni Taufan? Aku pun tak tahu. Kepala aku pening. Pening kenapa pula? Pening lah. Tak tahu apa kena buat. Semua dah kacau. Apa maksud kau sebenarnya? Blaze. Yaya lagi suka Kak Harley daripada aku. Ya ke? Habis tu, Harley pun suka dengan Yaya? Tak tahu.
Tapi hari ni Yaya pergi dengan Hali. Tak apa Taufan. Aku percaya kau boleh atasi masalah ni. Nampaknya Hali memang tak suka dengan aku. Habis tu, apa maksud semua ni? Kenapa dia nak sangat aku balas perasaan Taufan? Yaya. Oh, Taufan. Apa kau buat kat sini? Aku tengah tunggu Putri. Oh, macam tu. Kau pula, apa kau buat kat sini? Apa aku kena cakap ni? Tiba-tiba rasa tak sedap hati pula. Aku tengah cari idea untuk bujuk Duri keluar dari bilik ni. Memangnya kenapa dengan Duri? Dia merajuk. Sejak semalam tak nak keluar dari bilik. Asyik tidur je. Dah macam ais. Lah, ya ke? Sebab apa dia merajuk? Sebab kita orang. Korang buat apa Kak Duri? Aku cerita, tapi kau jangan marah Jadi ceritanya... Macam tu rupanya. Tak sangka aku pun termasuk orang yang buat Duri merajuk. Ni bukan salah kau, Yaya. Apa-apa pun, kita tak boleh je biarkan Duri merajuk. Kesian dia. Itulah sebabnya aku cari idea ni untuk bujuk dia. Tak apa, Taufan. Tak payah sedih. Aku akan tolong kau. Terima kasih, Yaya. Sama-sama. Lebih baik aku tidak mengganggu mereka. Kalau macam tu aku balik dulu ya. Nak bagi tahu Blaze. Esok aku call kau. Jangan lupa ajak Putri tau. Bye, Yaya. Bye, Taufan. Lah, kau dah sampai rumah rupanya. Penat aku tunggu kau tau. Ingatkan kau tersesat lagi. Maaf Yaya. Aku nggak tahu kalau kamu masih tunggu aku. Tak apa. Yang terpenting kau tak jumpa orang jahat lagi. Hello? Yaya. Aku dah ada rancangan untuk esok ni. Ya ke? Macam mana, Taufan? Wah, idea bagus. Okey, aku ajak Ying sekali. Hello, Yaya. Ying. Esok kau ada kerja tak? Tak ada. Kenapa? Aku nak ajak kau pergi rumah boy esok. Wah, seronoknya. Esok kau datang rumah aku tau. Jangan lupa. Bye, Ying. Bye, Yaya. Jadi kau sudah memutuskan pilihanmu? Aku akan kembali ke istana besok. Bagus. Sebaiknya kau bersiap sedia. Aku akan menjemputmu besok. Yaya? Oh, Yaya. Ada kat rumah ke tak ni? Oh, Ying. Selamat pagi Putri. Nampaknya kau pun dah bersedia. Aku
Ying, sampai pun kau. Jom kita pergi. Jom Putri. Kenapa Putri? Jomlah. Kau tak nak ikut kita orang ke? Aku... kenapa ni? Ada apa-apa jadi dengan kau ke Putri? Lebih baik aku ikut dengan mereka untuk merahsiakan kepergianku. Enggak apa-apa. Ayo kita pergi. Jom. Peliknya. Jomlah Ying. Kau tunggu apa lagi? Kita orang tinggal ni. Tunggulah. Korang nak buat surprise untuk Duri? Oh, korang berdua lah ya yang buat Duri nampak pelik sejak semalam. Kita orang tak sangka kalau akan jadi macam ni. Tolonglah Sola. Kau tahu apa-apa yang boleh buat dia gembira lagi kan? Korang ni, kan korang yang selalu main dengan Duri. Takkan korang tak tahu apa-apa tentang dia? Kita orang dah cuba bujuk semalam. Tapi tak berhasil. Sebab tu kita orang minta tolong kau. Tolonglah Sola. Yelah. Korang tahu tak pasal bunga yang Duri tanam dekat kebun tu? Bunga? Yang warna pink tu ke? Betul. Hari tu dia menangis sebab bunga tu hilang. Entah siapalah yang curi. Kalau korang berhasil tangkap siapa pencuri tu, mesti kenapa ni Taufan? Habislah aku. Oh, kaulah yang curi bunga tu ya? Tolonglah Sola. Macam mana nak tanam bunga tu lagi? Aku tak nak Duri tambah merajuk nanti. Yelah. Kejap. Terima kasih Sola. Kau memang yang terbaik. Sekarang korang tanam benih bunga ni. Kalau dah tanam, dia akan tumbuh langsung ke? Mestilah tak. Kau ingat ini timun mas ke? Tapi macam mana nak buat surprise kalau bunga ni belum tumbuh? Kita kena tunggulah. Alah, tak ada cara lain untuk buat bunga ni cepat tumbuh ke? Aku tak nak biarkan Duri mengurung diri dalam bilik lebih lama dah. Tolonglah Sola. Kau mesti ada cara kan? Yelah. Korang tanam je benih tu. Aku nak cari formula untuk buat tanaman cepat tumbuh. Okey. Apa kita buat kat sini? Taufan hantar mesej ke aku tadi. Diorang ada dekat kebun. Oh, macam tu. Jom. Sampai pun korang. Apa korang buat tu? Kita orang tengah tanam bunga untuk Duri. Buat apa? Nak bagi dia surprise. Oh, inilah rancangan tu ya? Harap-harap Duri tak merajuk lagi lepas dapat bunga ni. Oh, lah. Hari tu Duri menangis sebab ada yang curi bunga dia. Ya ke? Sampai hati yang curi bunga tu. Kesian Duri. Kalau aku dapat pencuri tu, habislah aku tumbuh dia sampai ke langit. Oh, korang pun ada kat sini? Ya, kita orang dengar korang nak bagi Duri surprise. Diorang tengah tanam bunga kesukaan Duri. Ni pula formula untuk buat tanaman tu cepat tumbuh. Wah, bestnya. Kalau macam ni, hari-hari pun bolehlah tanam bunga.
Entahlah, aku pun tak pasti formula ni berjaya ke tak. Tapi boleh kita cuba dulu. Senyapnya. Mana pergi semua orang? Entahlah, aku pun tak tahu. Duri masih tak nak keluar bilik ke? Iya kot. Hah? Suara apa tu? Alamak. Hah? Weh, apa benda tu? Besarnya. Jaga-jaga. Apa bising-bising tu? Apa jadi dengan korang? Duri. Kau okey ke, Putri? Aku baik-baik saja. Jaga kau. Jangan. Aku takkan benarkan korang sakiti bunga ni. Duri. Berhenti. Alamak. Putri. Cukup. Berhenti buat kacau. Aku perasan kau tak jahat. Hoi, apa kau dah buat, ha? Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Apa jadi sebenarnya? Jadi kamu belum memberitahu mereka? Tidak masalah. Sepertinya mereka pun akan langsung tahu setelah melihatku, bukan? Apa maksud semua ni, Putri? Maafkan aku, Blaze. Aku... Putri. Akhirnya Putri sadar kalau hidup di istana jauh lebih baik. Putri.